Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allama wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat lagi diberi kesempatan, masa dan juga kesihatan untuk sama-sama kita menyambung kuliah kita, iaitu pada pengajian Asbabul Murtad. Okey, sebelum tu saya nak mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri maaf zahir dan batin kepada hadirin dan hadirat pada malam ni. Okey, sekarang ni kita pada muka surat yang 12, muka surat yang ke-12 pada baris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Betul? 12. Bagi yang ke-12 bagi yang ke-12 hujung sikit. Betul? Atau berkata ia akan menghendaki dengan katanya nenek engkau itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis kat situ. Atau berkata ia akan, situ sambung. Jumpa. Hujung sekali. Bagi 12 hujung sekali. Atau berkata ia akan. Jumpa apa man? Jumpa baik. Tak jumpa lagi. Daripada umpama segala lafaz yang telah terdahulu sebutnya. Jumpa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif kita, atau berkata ia mukallaf, seorang lelaki ataupun perempuan yang mukallaf. Apa maksud mukallaf? Apa maksud mukallaf? Seorang yang berakal, baligh sampai seruan dakwah. Kalau orang tu dia gila, dia tak mukallaf. Apabila dia tidak mukallaf, tidak kena hukum 5 atas diri dia. Kita kena hukum 5 sebab kita berakal, baligh sampai dakwah. Hukum 5 tu wajib. Orang tu dia mukallaf. Dia tak sembahyang. Sembahyang tu wajib atas diri dia. Hukumnya 5. Wajib, haram, harus, makruh. Satu lagi apa? Sunat. 5 hukum kena atas diri orang. Babi ada kena tak hukum taklif atas dia? Tak kena babi. Sebab dia bukan berakal. Dia kena hukum taklif kita. Babi tu haram tak diri dia? Dia tak haram.
Sebab apa? Sebab dia tak taklif. Tidak ada hukum 5 atas diri dia. Adapun kita kena hukum 5. Kita pergi sentuh dia tu haram atas diri kita. Lepas tu kita tak boleh tengok babi lalu kita kata, oh haram tu. Tak. Kita yang kena haram tu. Sebab kita yang kena hukum 5. Dia panggil taklif. Hukum tu 5 tu taklif. Kita ni mukallaf. Okey. Kalau kita imbau kembali kan, sebelum raya lah kita, sebelum puasa tu, kalau seseorang Muslim tu, mukallaf tu dia kata, dia bergaduh dengan seseorang yang berketurunan Nabi, Habib, ataupun apa lagi? Said. Dia kata, aku ni seterumu dan seteru tok nenekmu. Dan dia masuk, dia kata gitu tu, kena kepada diri Nabi Muhammad SAW. Jatuh murtad dia kalau dia kata macam tu. Ingat lagi tak? Apa lagi? Atau dia kata, puasa ni tak wajib atas diri aku. Ataupun dia kata, sejak aku ni puasa, sejak aku sembahyang ni, suwi aku jadi. Tahu apa memang suwi? Suwi ni macam ni? Hidup, malang. Aku ni, start daripada aku sembahyang ni lah, hidup aku jadi malang, jadi suwi, jadi tak tentu arah kerja, tak dapat kerja. Tak dapat tidur lena. Sejak aku sembahyang, sejak aku mula puasa ni, punca aku jadi macam ni. Jatuh murtad kalau dia kata gitu. Boleh? Ingat balik yang lama kan? Okey. Dia kata, atau juga jatuh murtad juga berkata ia mukallaf ni akan sesuatu. Dia berkata sesuatu. Dia sebut dengan mulut dia sesuatu, lafaz. Dia sebut daripada umpama segala lafaz yang telah terdahulu sebutnya. Faham tak? Okey. Okey, macam ni. Atau berkata ia akan suatu daripada umpama. Dia berkata serupa, sepesing, umpama segala lafaz yang telah terdahulu sebutnya. Maksudnya macam ni, be. Dia kata, aku ni seteru tok nenekmu. Aku ni, sejak aku puasa aku jadi suil. Apa lagi perkataan yang seumpama tu juga. Contoh dia macam ni. Dia kata, aku ni seteru dengan Quran yang mu duk baca ni. Umpama hok sebut dulu tu, umpama kata dia kata gini. Aku ni seteru Quran hok mu baca ni. Aku ni serabut dah tengok mu duk pergi masjid ni. Masjid tu jadi musuh bagi aku. Lafaz yang serupa agak-agak hok, lafaz hok yang terdahulu. Dia tengok kopiah. Dia tengok jubah kawan dia yang bergaduh, duk jemur. Dia kata, aku ni bukan setakat mu je aku musuh. Jubah mu pakai, aku serabut tengok. Aku bermusuh dengan jubah mu pakai. Dia etikok, dia niat dalam hati dia, jubah orang ulama pakai, para nabi pakai, orang-orang soleh pakai jubah. Dia kata, tak ada, mengarut lah. Umpama lafaz yang terdahulu. Boleh? Kita kias sendirilah. Mana kalau dia kata perkataan macam tu, dia iktikad sampai kepada Nabi Muhammad juga apa yang dia kata. Jatuh murtad juga. Boleh? Atau berkata ia akan suatu daripada umpama segala lafaz yang telah terdahulu sebutnya, lafaz tu yang jahat. Yang jahat ia lafaz tu. Faham tak, Man? Tak faham? Boleh? Okey. Dan sungguhnya telah membilang oleh Syekh Ahmad Ibnu Hajar. Jumpa. Dan sungguh ni, telah membilang
Mana Syekh Ibnu Hajar ni kira, hitung. Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ahmad Ibnu Hajar. Ni dalam mazhab kita ni. Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Romli. Kita kena ingat. Dua orang ulama ni pendekar dalam mazhab kita. Apa-apa fatwa yang muktamad, kita rujuk dua orang ulama ni. Kalau negara lain, kalau orang tu nak jadi mufti, dia kena khatam kitab yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar ataupun Syekh Iman Romli. Khatam kitab ni barulah boleh nak jadi mufti. Khatam tu pula bukan sekadar baca, memahami apa isi parti dalam kitab tu. Okey. Telah membilang Syekh Ibnu Hajar dan Qadhi Iyad. Ulama juga ni. Qadhi Iyad ni telah membilang Syekh Ahmad Ibnu Hajar dan telah membilang juga Qadhi Iyad ni. Bilang dekat mana? Di dalam kitab bagi keduanya ulama tadi ni. Dalam kitab apa nama? I'lam. Nama kitab dia I'lam. Kalau pandai bahasa Arab, boleh buka dalam kitab I'lam. I'lam ni kitab bagi Syekh Ahmad Ibnu Hajar. Apa nama penuh kitab dia? Kitabul I'lam biqawati'i, apa nama? Biqawati'il Islam. Nama kitab penuh, nama kitab. Dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar. Dan Syifa, kitab Syifa. Apa nama kitab tu? Kitab Syifa bita'rifi huquqil Mustafa bagi Syekh Qadhi Iyad. Dia bilang dalam kitab ni, apa yang dia bilang? Apa tu? Maka dia kata Syekh Ibnu Hajar, okey, Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Qadhi Iyad ni, dia telah memasukkan di dalam kitab dia ni perkara-perkara punca yang menyebabkan jatuh murtad. Banyak lagi. Kalau kita nak tahu lebih banyak lagi, kita pergi rujuk dalam dua kitab. Kitab yang kita baca ni berapa muka surat? 4-5 muka surat ya. Kalau kita nak tahu panjang lagi, pergi rujuk dalam dua kitab. Kitab I'lan dan kitab Syifa. Apa yang dia bilang tu? Akan perkara yang banyak perkara yang punca yang jadi jatuh murtad. Boleh? Okey. Maka sayugia. Apa dia sayugia ni? Kita tak jari. Maka sayugia. Maka patut. Maka sepatutnya. Semoleknya. Maka sayugia. Bagi orang. Bagi sesiapa. Terbangsa kepada ilmu. Orang tu. Yang kita bangsakan dia dengan orang yang berilmu. Orang yang nak jadi alim. Orang yang bersifat dengan ilmu. Apa maksud orang alim? Orang tu orang alim tu. Orang berilmu. Apa maksud orang berilmu? Orang yang bersifat dengan ilmu. Orang berilmu ni, orang tu dia bersifat dengan ilmu. Kalau orang tu, dia jalan-jalan, dia tengok ada lubang, dia terjun dalam lubang. Dia ada ilmu. Dia tahu. Tapi dia terjun juga dalam lubang tu. Orang tu, tidak bersifat dengan ilmu. Sifat ilmu ni dalam diri dia tu. Ilmu tu, dia bersifat dengan ilmu tu. Apabila dia jalan-jalan, dia tengok ada lubang. Dia tahu. Lepas tu dia pun lari. Orang ni, orang berilmu, yakni bersifat dengan ilmu. Dia bersifat dengan ilmu yang dia belajar. Ramai orang belajar tapi dia tidak bersifat dengan ilmu yang dia belajar. Contoh dia sembahyang. Apabila nak naik rakaat yang pertama kat sujud yang pertama nak naik rakaat yang kedua.
Dia tak duduk istirahah. Sunat duduk istirahah sekejap. Nah, dia tahu tapi dia tak buat. Maksudnya orang tu tidak bersifat dengan ilmu. Boleh tak? Jadi orang ni kalau dia ni terbangsa kepada ilmu, sayugia bagi orang yang terbangsa kepada ilmu ni melihat atasnya. Atasnya apa? Nyonya kembali kepada kepada siapa be? Sayugia orang yang terbangsa kepada ilmu melihat atasnya. Atas dua kitab tu lah. Merujuk. Melihat tu maksud dia mengkaji, merenung, memerhati, mengambil pengajaran. Atasnya. Atas mana? Dua kitab tadi. Kitab apa? I'lan dengan kitab Syifa. Mana tahu kita anak firman nanti boleh baca kitab Arab. Baca kat ayah, kat papa. Ada papa. Lebih apa? Daddy. So, baca kat daddy kitab ni, kitab I'lan ni. Daddy nak dengar Arab sikit. Ada contoh. Firman kata dekat mak, anak nama apa mak? Umairah. Baca kat papa kitab Syifa sikit. Sebab jatuh meletak. Amma ba'. Apa ni maksud dia? Syarul. Kita mana tahu. Cucu kita nanti boleh baca kitab Arab. Saya tak pandai. Kita jari boleh tapi kita dalam hati kita doa. Satu hari nanti ada anak cucu aku ni boleh baca kitab Arab. Tak ada juga, ya Allah aku dah syurga nanti. Bolehlah aku nak baca kitab Arab. Tak ada dalam syurga nanti Allah bagi kita ilmu boleh baca kitab Arab. Wallahu a'lam. Jadi orang yang nak terbangsa kepada ilmu ni, mugi tengok kitab ni. Syekh kita raya. Mugi tengok dua kitab ni kalau mu nak belajar banyak lagi. Gi kaji dua kitab ni. Umpama gitulah. Dia perala kita belajar. Okey, dia kata sayugia ni dia kata kembali ia. Kembali ia pada apa tu? Kembali ia kepada bahawasanya. Kembali ia kepada bahawasanya tiap-tiap iktiqad. Bukan, tak apa lagi tu. Allah ni. Kerana bahawasanya kerana apa orang tu ni kena pergi kaji, kena pergi tengok dalam dua kitab ni kalau nak belajar banyak lagi. Kerana apa? Kerana bahawasanya mereka yang tiada mengetahui akan kejahatan, siapa-siapa hok tidak kenal, tak kenal barang, tak kenal barang. Ni tak kenal barang. Ada tak kenal barang, dia tak boleh nak nilai benar. Apabila tidak ada mengetahui akan kejahatan, jatuh ia di dalamnya. Dalamnya mana? Nya kejahatan tu lah. Kalau orang tu dia tak belajar, benda ni kita tak boleh buat. Dia tak belajar. Dalam Islam kata benda ni tak boleh buat. Jadi dia akan takut-takut dia jatuh. Dia terbuat perkara tadi. Boleh? Kalau orang tu dia tak tahu, benda tu dalam agama kata tak boleh, takut-takut terjerumus dalam perkara tadi. Sebab tu kita kena belajar. Ada ilmu. Ulama ni kata kena belajar. Dan hasil kebanyakan demikian itu ibarah. Dan hasil kebanyakan demikian itu ibarat. Apa maksud dia, Bi? Kesimpulan, rumusan secara tuntasnya. Tuntas. SPM dulu ingat.
secara tuntasnya. Dan hasil kebanyakan demikian itu ibarat. Maksudnya, kalau kita duk belajar dulu daripada awal sampai ke akhir, apa kesimpulan yang kita dapat? Dia kata, kembali ia kepada bahawasanya perkara-perkara yang kita duk belajar dulu daripada awal sampai akhir ni, habis dah ni, kerana kata kembali ia, secara kesimpulannya, kembali itu maksudnya kita rumuskan dia. Kembalilah ia. Maksudnya kita simpulkan ia, perkara banyak-banyak tadi, kepada bahawasanya tiap-tiap iktiqad atau perbuatan atau perkataan. Maknanya kita kumpulkan sekali yang kita duk belajar tadi, 3 benda yang menyebabkan jatuh murtad. Yang pertama ialah iktiqad. Yang kedua, jatuh murtad dengan perbuatan. Dah pergi tengok tokong batu, pergi sujud kat batu. Oh, batu ni ada kuasa juga ni. Itu perbuatan. Walaupun dia tak tahu, buat saja-saja sujud, tak boleh. Dah. Okey. Atau perkataan, sebut, cakap, royak, habak mai no. Okey. Betul apa mai? Habak mai no. Okey. Dia kata atau perkataan yang mana? Yang menunjukkan atas menghina, merlekeh, buat olok-olok, atau meringan-ringan, buat main-main, ringan-ringan, atau meringan dengan Allah, meringan dengan Allah, buat main-main dengan janji Allah apa, atau dengan suatu daripada segala kitabnya, buat lekeh-lekeh dengan kitab Allah. Nak hari tu kita baca, nak minum air baca ayat Quran. Sambil nak minum air, baca ayat Quran tu ada maksud dia lebih kurang sebut pasal air. Minum air. Nak timbang barang, ada ayat Quran tu cerita pasal timbang menimbang. Sambil baca tu, sambil nak main-main, olok-olok pelekeh ayat Al-Quran. Maknanya perlekeh dengan Allah, perlekeh dengan nama Allah, perlekeh dengan kitab Allah, atau dengan salah seorang daripada anbiya-Nya Allah. Maknanya perlekeh salah seorang sahaja daripada nabi-nabi Allah Ta'ala. Nabi ni sebenarnya ni, dia ni tak pandai lah berdakwah. Tengok kaum dia, sikit je masuk Islam. Allah tersilap ni sebenarnya hantar Nabi ni. Lekeh Nabi yang Allah lantik. Boleh? Atau dengan malaikatnya. Ada malaikat Allah ni buat apa lah sekarang ni? Nak tunggu kiamat lama lagi tiup sangka kala ke? Dia buat apa ni? Dia main TikTok ke apa ni? Ada lekeh-lekeh dengan malaikat Allah Ta'ala. Malaikat yang mana? Yang diijma'kan atas mereka itu. Berapa orang malaikat yang wajib kita tahu? Malaikat. Malaikat yang wajib kita tahu 10 orang malaikat. 10 orang malaikat wajib kita kena tahu. Tak wajib kita ingat turutan. Macam mana lagu tu? Lagu Isra, lagu malaikat-malaikat ingat. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Mana tak wajib kita kena ingat tu turutan. Tapi apabila orang sebut Israel, oh tahu aku ni. Dia ni kerja apa? Israel. Cabut nyawa orang. Ni malaikat Israfil. Israfil ni tanya orang dalam kubur. Oh berat nama. Maknanya wajib kita tahu nama dan juga pekerjaan dia. 10 orang tadi. Jangan kita perlekeh malaikat 10 yang telah diijma', yang telah disepakat oleh ulama. 10 orang ni wajib kita tahu. Malaikat 10 orang wajib tahu.
Nabi dan juga Rasul 25 wajib kita tahu. Boleh? Okey, lagi apa lagi? Yang diijma'kan atas mereka itu atau dengan suatu atau melekeh dengan suatu daripada tanda agamanya, agama Allah Ta'ala. Melekeh meringan, wak main-main olok-olok. Olok-olok apa? Daripada tanda agamanya Allah Ta'ala. Apa agama Allah Ta'ala? Tanda agama, syiar agama. Masjid. Masjid kita tengok syiar agama. Dan apa lagi? Baitul Mal. Tahu Baitul Mal? Tempat orang-orang wakaf semua dah. Tu syiar agama kita tu kita tengok. Orang pakai jubah, madrasah, syiar agama. Jadi dia tengok masjid ni, dia kata, masjid apa macam ni? Tak tahu hukum. Aku tengok masjid ni. Serabut aku tengok masjid ni. Tak. Masjid ni tak patut duduk kat sini ni. Dia lekeh. Dia buat olok-olok, buat gelak-gelak dengan orang-orang. Buat main-main dengan tanda syiar agama Allah Ta'ala. Ni surah apa benda macam ni? Teruk surah. Aku tak pergi. Aku tak pergi nak pergi surah ni serabut tengok. Apa orang buat surah kat sini? Mana? Dia lekeh syiar Allah Ta'ala. Pakai jubah. Orang pakai jubah ni, tak boleh pakai ni, ngarut lah. Aku tengok orang pakai jubah teruk daripada orang hak tak pakai jubah. Perlekeh syiar agama. Tak boleh. Orang yang teruk tu, orang tu bukan syiar agama yang dia duk bawa pegang tu. Jangan kita bermusuh dengan syiar agama. Kita bermusuh individu tu tak apa. Bukan tak apa lah maksudnya. Tak mudarat lah. Kalau kita bermusuh dengan orang tu, bermusuhnya syiar agama. Jangan orang tu pergi masjid, kita bergaduh dengan orang ni pergi masjid. Aku tak nak pergi masjid ni. Sebab ada orang yang aku benci selalu pergi masjid ni. Dengan masjid tu aku serabut. Tak boleh gitu. Masjid. Individu masalah. Okey, boleh. Atau dengan suatu daripada hukum Allah Ta'ala. Melekeh meringan dengan suatu, dengan apa-apa benda daripada hukum Allah Ta'ala. Potong tangan ni, kalau potong, habis aku udung rakyat Malaysia. Ramai tak boleh kerja, kena kerak tangan. Nah, kalau buat hukum rejam ni, habis batu. Hilang orang batu, atau lewat rumah dah. Berapa batu? Sebab orang nak pergi punggah tempat orang kena rejam. Apa lagi? Kena rotan. Mana? Habis rotan. Orang berzina, yang belum berkahwin, orang minum arak kena rotan. Contoh. Lekeh kan? Hukum Allah Ta'ala. Apa lagi dia kata? Atau dengan janjinya. Janji Allah Ta'ala. Janjinya mana? Janji dengan baik. Allah, aku buat baik ni, semayang tak tinggal ni. Aku bertakat beli syurga ni. Tak cukup lagi aku. Apa benda syurga? Aku nak tanah lagi. Aku nak advance lagi. Mana lekeh janji baik Allah Ta'ala. Aku ni semayang takkan boleh pahala banyak ni. Aku nak pahala banyak lagi. Dia pula nak mengarahkan Allah Ta'ala. Sebab tu Allah kata, mu jangan fikir apa yang aku buat. Mu jangan fikir apa, bukan fikir aku buat, maknanya mu jangan duk fikir benda yang dalam Quran tu tak ingat dah. Lupa dah. Mu jangan persoal. Mu jangan persoal apa yang aku buat. Aku buat 2 lubang hidung. Aku buat 2 telinga. Aku buat 2 kaki. Mu jangan nak banyak soal. Mu tu aku nak soal. Allah kata dalam Quran. Mu jangan dia banyak cakap. Jangan banyak komplain. Mu tu nanti aku nak komplain. Umpama. Boleh? Perlekeh janji Allah Ta'ala, janji baik Allah Ta'ala. Atau dengan jahat. Maknanya perlekeh janji jahat. Kufur atau maksiat. Perlekeh.
Kalau buat jahat, Allah buat jahat ni masuk dalam neraka. Allah ni tergamuklah nak masuk aku dalam neraka. Aku buat perkara